Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Jesse Marsch tak puas hati dengan kemenangan Morocco. Walaupun Morocco berjaya membalasah pasukan Kanada 3-0 dan mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia, jurulatih Kanada iaitu Jesse Marsch tetap meluahkan rasa tidak puas hati selepas tamat perlawanan. Menurut Jesse Marsch, corak permainan bertahan yang digunakan Morocco menyukarkan pasukannya untuk mencari gol walaupun mereka banyak menguasai permainan. Malah pada separuh masa pertama, Kanada sebenarnya tampil lebih berbahaya dengan beberapa percubaan yang memaksa Yassine Bounou bekerja keras. Ketakasan penjaga gol Morocco itu menjadi faktor utama kenapa Kanada gagal membuka jaringan. Namun segala-galanya berubah pada minit ke-50 apabila sepakan percuma Achraf Hakimi disambut rebatan padu Azzedine Ounahi dari luar kotak penalti untuk meletakkan Morocco di hadapan. Selepas itu, Kanada terus menyerang habis-habisan, tetapi Morocco bertahan dengan cukup disiplin, mempertahankan kelebihan 1-0. Pada minit ke-82, Ounahi sekali lagi menghukum Kanada apabila menjadikan gol kedua hasil bantuan Brahim Diaz, dan ketika Kanada semakin tertekan mencari gol, Sofian Rahimi melengkapkan kemenangan bergaya Morocco dengan jaringan ketiga. Kini, Morocco bakal berdepan pasukan Perancis di suku akhir, iaitu pasukan yang menyingkirkan mereka pada edisi Piala Dunia 2022 yang lepas. Kami pun boleh main kotor juga, kata Mbappe. Kylian Mbappe melontarkan kritikan pedas terhadap pasukan Paraguay selepas Perancis menang tipis 1-0 dalam aksi pusingan 16 terakhir. Menurut Mbappe, Paraguay langsung tidak bermain bola, sebaliknya hanya banyak melakukan diving dan permainan kasar sepanjang perlawanan. Namun Mbappe turut memberikan amaran bahawa Perancis juga tahu bermain dengan cara yang sama jika diperlukan. Sepanjang perlawanan, Perancis dilihat cukup sukar menembusi benteng pertahanan pasukan Paraguay yang bertahan dengan sangat rapat. Gol kemenangan akhirnya hadir menerusi sepakan penalti selepas Miguel Almiron menolak pemain Perancis di dalam kotak penalti. Mbappe tidak mensia-siakan peluang itu untuk menjaringkan gol ketujuhnya di Piala Dunia sekaligus menyamai rekod Lionel Messi. Lamine Yamal puji Nuno Mendes, anggap lawan paling sukar. Menjelang pertemuan epik antara pasukan Sepanyol dan Portugal di pusingan 16 terakhir, Lamine Yamal meluahkan rasa hormat terhadap pertahanan pasukan Portugal, Nuno Mendes. Menurut Yamal, Nuno Mendes merupakan lawan paling sukar yang pernah dihadapinya sepanjang karier. Setiap kali mereka bertemu, sama ada di peringkat kelab maupun antarabangsa, perlawanan pasti akan berlangsung sengit. Kali terakhir kedua-duanya bertemu ialah pada final UEFA Nations League apabila pasukan Portugal berjaya menewaskan Sepanyol menerusi penentuan sepakan penalti. Walaupun mengakui cabaran kali ini sangat sukar, Yamal tetap yakin Sepanyol mampu menyingkirkan pasukan Portugal. Portugal pula perlu memburu kejuaraan Piala Dunia pertama dalam sejarah negara mereka, manakala Sepanyol mahu menamatkan penantian sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2010. Morocco hilang hero Piala Dunia. Kemenangan besar Morocco ke atas Kanada rupa-rupanya datang dengan harga yang cukup mahal. Tonggak utama mereka, Ismail Saibari, mengalami kecederaan hamstring dan terpaksa dikeluarkan seawal minit ke-22. Tempatnya digantikan oleh Sofian Rahimi yang kemudiannya berjaya menjadikan satu gol dalam perlawanan tersebut. Namun kehilangan Saibari dijangka memberikan kesan besar kepada Morocco menjelang aksi suku akhir menentang pasukan Perancis. Pertemuan yang dinanti-nantikan itu akan berlangsung pada pagi Jumaat nanti pada pukul 4 pagi. Lisandro Martinez pernah mahu bersara. Pertahanan bintang Manchester United dan juga pasukan Argentina, Lisandro Martinez, mendedahkan dia pernah terfikir untuk bersara daripada bola sepak selepas mengalami kecederaan metatarsal ketika bersama Manchester United. Menurut Martinez, tempoh itu merupakan detik paling gelap dalam hidupnya kerana dia tidak pasti sama ada mampu kembali bermain seperti dahulu. Namun segalanya berubah apabila dia melihat isterinya berjuang melahirkan anak perempuan mereka. Momen itu membuatkan Martinez sedar bahawa dia juga perlu terus berjuang dan tidak mudah menyerah kalah. Martinez turut menjadikan Lionel Messi sebagai inspirasi kerana menurutnya, Messi sentiasa sanggup berkorban demi pasukan walaupun dalam apa jua keadaan.
Semangat itu akhirnya membuahkan hasil apabila Martinez memainkan peranan penting membantu pasukan Argentina menewaskan Cape Verde 3-2 dengan menjadikan 1 gol serta 1 bantuan jaringan kepada Lionel Messi. Sunderland tolak tawaran Chelsea, enggan lepaskan Granit Xhaka. Granit Xhaka secara terbuka mengakui dia berminat untuk kembali bekerjasama dengan Xabi Alonso di pasukan Chelsea. Sebelum ini, kedua-duanya pernah mencipta kejayaan bersama pasukan Bayer Leverkusen apabila muncul juara Bundesliga tanpa kalah. Namun hasrat itu nampaknya sukar menjadi kenyataan. Sunderland dilaporkan menganggap Xhaka sebagai pemain yang tidak akan dijual walau berapapun nilai tawaran yang diterima. Chelsea sebelum ini sudah pun mengemukakan tawaran pertama bernilai 8 juta pound sebelum menaikkan kepada 16 juta euro. Tetapi Sunderland tetap bertegas dan menolak kedua-dua tawaran tersebut mentah-mentah. Arsenal setuju lepaskan Trossard ke Besiktas. Arsenal dilaporkan sudah mencapai persetujuan dengan Besiktas untuk menjual Leandro Trossard. Nilai perpindahan tersebut mencecah 20 juta euro, iaitu 18 juta euro bayaran tetap serta 2 juta euro bayaran bonus. Ketika ini, hanya satu perkara masih belum selesai, iaitu persetujuan peribadi antara Trossard dan juga Besiktas sendiri. Difahamkan, pemain Belgium itu mahu memberikan fokus sepenuhnya kepada kempen Piala Dunia sebelum membuat keputusan mengenai masa depannya. Trossard menyertai Arsenal pada Januari 2022-2023 selepas perpindahan Modric ke Arsenal gagal menjadi kenyataan. Sepanjang berada di Emirates, dia membantu Arsenal menamatkan kemarau 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Kini pada usia 31 tahun, Arsenal melihat ini sebagai masa terbaik untuk menjualnya sebelum kontraknya berakhir. Rashford buka mulut tentang masa depannya. Marcus Rashford akhirnya bersuara mengenai masa depannya selepas tempoh pinjamannya bersama Barcelona berakhir. Menurut Rashford, pada asalnya, dia mahu menyelesaikan urusan perpindahannya sebelum bermula Piala Dunia. Namun selepas Barcelona memutuskan untuk tidak mendapatkan khidmatnya secara tetap, rancangan itu berubah. Kini, Rashford memilih untuk menangguhkan segala urusan perpindahan sehingga tamat Piala Dunia. Dia tidak mahu isu masa depannya mengganggu fokus dirinya serta pasukan England dalam usaha memburu kejuaraan dunia. Kontrak Rashford bersama Manchester United pula masih berbaki 2 musim dan United juga dikatakan bersedia menerimanya semula. Liam Delap mahukan satu peluang lagi. Penyerang pasukan Chelsea, Liam Delap, kini menjadi sasaran utama pasukan Everton selepas gagal menyelah musim lalu. Namun, Delap tidak bercadang meninggalkan Stamford Bridge. Sebaliknya, dia mahu kekal dan berharap pengurus baru iaitu Xabi Alonso memberikan satu lagi peluang untuk membuktikan kemampuannya. Delap percaya dia masih mampu bersaing dan dijangka akan terus bersama pasukan Chelsea bagi menghadapi musim baharu. Manchester United buntu, Alex Scott bukan untuk dijual. Manchester United nampaknya terus berdepan kesukaran untuk mendapatkan pemain tengah baharu menjelang musim hadapan selepas terlepas beberapa sasaran utama seperti Matheus Fernandes dan Sandro Tonali. Kini United dilaporkan mengalihkan perhatian kepada bintang muda Bournemouth, Alex Scott. Namun harapan untuk membawa masuk pemain berusia 22 tahun itu nampaknya tidak mudah. Ini kerana Bournemouth sudah pun memaklumkan kepada mana-mana kelab yang berminat bahawa Alex Scott bukanlah untuk dijual pada jendela perpindahan kali ini. Malah Bournemouth sebenarnya sudah pun menawarkan kontrak baru kepada Scott sejak Mac lalu sebagai tanda mereka mahu mengekalkannya untuk jangka masa panjang. Walaupun pemain itu masih belum memberikan persetujuan, Bournemouth tetap tenang dan yakin mereka mampu mencapai kata sepakat. Difahamkan, kontrak baru tersebut turut akan mengandungi klausul pelepasan yang jauh lebih tinggi bagi menyukarkan mana-mana kelab mendapatkan khidmatnya pada masa hadapan. Bukan Manchester United sahaja yang meminati pemain tengah itu, Arsenal, Chelsea dan Manchester City juga dilaporkan sedang memantau perkembangan Alex Scott sejak beberapa bulan lalu. Malah, Sporting Director Arsenal iaitu Andre Berta dikatakan sudah lebih awal cuba mendapatkan Scott sebelum United menunjukkan minat. Namun jawapan Bournemouth tetap tidak berubah. Mereka menganggap Alex Scott sebagai antara pemain paling penting dalam projek jangka masa panjang kelab dan buat masa ini, pemain tersebut langsung tidak berada dalam senarai untuk dijual.
So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.